Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Kristina binti Masyarizan dari kelas 3 Kreatif, Sekolah Kebangsaan Seri Kelebang. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah kisah yang menyentuh hati dan membakar semangat. Buku yang bertajuk Mengorak Langkah Mengejar Impian. Buku ini ditulis oleh Nur Azizul Harun dan diterbitkan oleh Shurgame Media Enterprise pada tahun 2011. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga mudah difahami, sesuai untuk murid sekolah rendah. Ia mempunyai siri bacaan yang tinggi berhemah yang mendidik kita supaya menjadi anak yang berakhlak mulia dan berbudi bahasa. Selaras dengan slogan, anak baik lagi cerdik. Buku ini mengisahkan seorang pelajar lelaki yang bernama Helmi. Dia mempunyai impian yang besar untuk menjadi pemain badminton nombor 1 negara seperti Datuk Lee Chong Wei. Helmi tidak pernah berputus asa walaupun penat dan letih. Dia tahu kalau mau berjaya, dia harus berusaha bersungguh-sungguh. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Buku ini juga mempunyai pengajaran yang baik seperti menyayangi keluarga dan rakan, saling menghormati dan berusaha dengan tekun untuk mencapai kejayaan. Buku ini mengajak kita supaya menjadi anak yang supaya sentiasa bersemangat dan tidak mudah menyerah. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau riang bersama. Buku dibaca dengan senang, ilmu diperoleh sepanjang masa. Akhir kata, jom rajin membaca buku kerana buku itu jambatan ilmu. Moga kita semua menjadi insan berjaya dan berakhlak mulia. Sekian, terima kasih.